Kenapa magnet ni jadi fungsi paling best? Sebab bila vlog, phone kau tak bergerak, tak jatuh, tak longgar, snap, melekat, terus ready. Dalam kotak pula ada dua LED kecil yang comel tapi powerful. Memang tak sabar nak try letak sekali nanti. Unboxing dia pun puas hati sebab lengkap. Packaging ada bag yang memudahkan kau simpan semua aksesori. Ada kabel, ada ring magnet, ada dua LED dan tentu sekali body C17 Pro tu sendiri yang nampak solid. Bila genggam, pemegang stabilizer dia memang selesa. Rasa kukuh bila nak selfie ataupun buat vlog. Bila phone lekat dengan magnet tu, terus rasa confident nak buat konten sambil berjalan sebab memang tak goyang. Aku cuba slide punat bahagian kepala dia. Ada fungsi rotate lock untuk pastikan kedudukan betul. Buka kaki tripod di bawah pula, luas, stabil, tak jadi hal walau letak atas meja licin. Lepas tu bila on, dia bagi gerakan kecil tanda hidup dan masa aku test tracking buat pertama kali, confirm senyum. Dia ikut kau berpaling kiri kanan macam ada cameraman sendiri ikut belakang. Yang best, phone holder dia bukan jenis biasa. Kau boleh laraskan, boleh tarik, boleh pusing, boleh alih kedudukan bila nak shoot portrait atau landscape. Kalau tak nak guna magnet, phone holder alternatif terbaik. Lepas tu tiba idea nak test dengan satu gadget kamera kecil aku yang ada fungsi magnet. Aku lekat saja dekat kepala magnetic holder, terus ngam, tak goyang. Siap boleh guna isyarat tangan, buat tanda OK untuk rakam, buat stop gesture untuk berhenti. Semuanya berjalan smooth. Sekarang bahagian LED. Aku keluarkan dua-dua LED tadi dan pasang pada bahagian tepi. Lampu dia kecil tapi terang, cukup untuk terangkan muka bila vlog malam. Bila dua LED dipasang sekali, terus jadi rig mini content creator. Lepas tu aku test guna phone pada magnet dan phone holder dan bestnya aku boleh terbalikkan. Nak selfie boleh, nak guna kamera utama phone pun boleh. Yang lagi menarik, walaupun phone ada pada holder, gadget kamera kecil tadi masih boleh melekat dekat tapak magnet. Dua device berjalan serentak, satu untuk wide, satu untuk close up. Memang rasa macam ada setup studio mini. Aku perasan juga dekat tengah ada port screw universal. Ini bermaksud kalau kau nak attach LED lebih besar, atau nak letak action camera, atau nak pasang mic pun boleh. Lepas tu, magnetic holder atas boleh adjust pusing kiri, kanan, condong sikit, semua mengikut angle yang kau nak. Pendek kata fleksibel dan tak menyusahkan. Aku perasan sesuatu yang buat aku sendiri terkejut. Rasa macam aku bukan tengah rakam tapi tengah dibantu. Pergerakan dia ikut ritme langkah aku, bukan sekadar tracking muka. Kalau kau nak konten yang lebih kemas, tracking yang lebih smooth, setup yang ringan tapi versatile, ini memang gadget wajib ada. Jangan tunggu sampai stok habis. Dapatkannya di bag orange sekarang untuk miliki C17 Pro with dual LED. Upgrade rakaman kau hari ini juga.